ingin juga mengucapkan tahniah lah ya. Kita nampak tadi ramai pelajar-pelajar kita memang hebat-hebat lah ya. Dia datang daripada ibu bapa yang hebat-hebat juga tu ya. Tahniah lah pada anak-anak dan juga ibu bapa yang ada di dewan ini dan juga yang berada di luar lah ya. Dan tadi terima kasih cikgu, memang saya alumni sini ya. Saya alumni SK Sungai. Rasa-rasa congak-congak 37 tahun kot saya tak pernah jejak kaki lah ke sekolah ini. Tu boleh congak-congak lah saya punya umur berapa ya. Dan tak muda, tapi saya memang rasa, itulah saya kata saya terharu tadi. Saya memang tak jangka lah saya jejak kaki semula di sini cikgu. Thank you YDP dan juga cikgu-cikgu yang betul menjemput saya. Memang teringin sebenarnya, tapi tak ada apa orang panggil, belum masanya lah maka saya pun sebenarnya ingin berkongsi sedikit lah ya, pengalaman saya sebagai pelajar sekolah ni. Dan kalau tengok ramai ibu bapa muda-muda lah pula muda-muda kat sini ni ibu bapa. Tapi saya share lah juga ya, bagaimana sebenarnya saya bermula dan sebenarnya memang bertampak daripada SK Sungai. Okay? Saya tak pasti sebab muda-muda kan, sebab tu saya kata muda-muda sangat, tapi tak kenal mak bapak saya. Tapi memang saya orang kampung ini. Ya, saya memang orang kampung ini asalnya dan baru-baru ni je, tak adalah baru-baru sangat, tapi sekarang ya ibu saya masa ibu di kampung Sungai Macang Hidil lah. Dulu memang saya bersekolah di sini, Sungai Jai. Saya duduk di kampung Sungai, alamat saya kampung Sungai Jai Hulu. Maksudnya memang hulu lah. Ya. Dan kalau nak cerita kat ibu bapa ni maybe lebih kurang daripada saya. Jadi saya tak tahulah pernah merasa ke tidak. Tapi memang Sungai Jai Hulu saya, alamat rumah saya berada 2 km daripada sekolah ini. Ya, 2 km. Jadi congak-congak pergi balik 4 km lah. Ya. Dan dulu kurus lah, tak adalah macam ni. Sebab apa, kena pergi sekolah, jalankan. Ya. Jadi lepas subuh je memang saya pergi sekolah. Pagi-pagi memang pergi sekolah jalan kaki. Balik tu memang orang panggil apa, angkut nak tunggu ihsan cikgu. Sebab tu betul cikgu sekolah SK Sungai memang terbaik. Ya. Ramai yang tepuk tangan ni. Sebab apa, masa saya sekolah dulu, saya ada awal-awal ada kakak, tapi bila saya dah tinggal seorang, saya jalan kaki juga. Tapi ujung-ujung tu adalah naik basikal, bolehlah meripit sikit. Okay? Tapi awal-awal dulu tinggal seorang kan, itu untung dia. Sebab cikgu nampak saya zone seorang, cikgu arwah dah lah ya, kalau mesti kenal cikgu Fauziah, cikgu English yang memang saya sayangi. Sebab dia duduk di Lenggir, dia dah arwah dah. Setiap kali dia nampak saya jalan kaki tu, saya dah dengar motor-motor dia tu kan, motor dia kecil je, dia pun kecil je orang dia akan berhenti tau. Sebab nak menumpangkan saya. Itulah antara kebaikan-kebaikan cikgu-cikgu sekolah prihatin pada murid-murid lah. Saya percaya sehingga sekarang ya, guru-guru pun berada di tahap itulah. Prihatin kepada anak-anak lah ya. Dan memang saya terdapat di sini, dan kalau ikutkan bagi ekspresasi ni cikgu, memang looking forward. Ya, sebab jalan kaki sambil berjalan tu fikir, ya Allah jauhnya sekolah ni kan. And at the same time saya duk fikir, kena, tadi kata keyakinan semua tu kan, memang saya berazam, saya kena cemerlang ni, tak sia-sia saya jalan kaki. Ya, dan at the same time looking forward hujung-hujung tahun. Sebab InsyaAllah dan Alhamdulillah saya rasa setiap tahun saya tak mengampunkan ibu bapa saya mesti ada di dewan. Dulu tak ada dewan lah, sekolah tu buka-buka kan, saya rasa lah ya. Jadi Alhamdulillah lah, hasrat kita tu nak pastikan ibu bapa dapat hadir meraihkan kita. So sebenarnya cikgu, teruskan. Ini adalah merupakan majlis yang memang sepatutnya ya, sebab dia sebenarnya meningkatkan azam anak-anak untuk terus semelang, berterusan untuk sebenarnya make their parents proud of lah ya. Dan selain daripada itu cikgu, sebenarnya guru-guru memang amat membantu to the extent that bila habis terjanam kan,
anak-anak ni masa tu lah, sekarang ni bukan cakap apa. Ibu bapa sekarang ni anak-anak pun tak tahu nak ambil apa ke kan. Tapi ibu bapa yang buat tapi dulu tidak. Ibu bapa bukanlah kata tidak berilmu, tetapi maybe kurang pendedahan. Jadi apa yang dibuat oleh cikgu-cikgu sekolah sebenarnya amat-amat saya hargai. Di mana saya pun tak tahu saya dapat, tiba-tiba kenapa saya dapat asrama Sebab siapa yang minta, saya tak minta pun lebih kurang macam tu lah. Tapi apa yang saya ingin highlight adalah cikgu-cikgu sebenarnya yang bantu. Bagi nama, submit nama, saya tak tahulah bagaimana usaha di belakang tabir tu. Saya tak tahu. Tapi yang saya tahu, saya dapat offer. Itu adalah merupakan titik tolak saya ke asrama separuh masa tu. Tapi Alhamdulillah Form 3 saya ke MRSM. Sebenarnya ada pengetua juga ni. Pengetua MRSM kat sini kejap lagi bolehlah roger-roger dia Dan saya di MRSM Jasin sehingga Form 5 dan seterusnya bila di UST tu saya memang suka challenge Itu antara cabang lain. Apabila kita sudah mempunyai kepakaran kita sebab kepakaran saya dalam bidang transportation dan alhamdulillah kementerian melamar saya lah ke Kementerian Pengangkutan. Dah tiba masanya saya pulang semula dan itulah jawatan hakiki saya sebagai pensyarah di Universiti Teknologi Mara, UiTM Shah Alam. Okey, itulah sedikit pengenalan terhadap semua title tu. Sebenarnya saya ingin memberi inspirasi kepada anak-anak. Dah baru jumpa anak-anak di luar sana. Okey. So saya mengharapkan seperti apa yang diminta oleh pihak sekolah untuk buat sharing tadi tu, saya mengharapkan apa yang saya share hari ini dapat memberi aspirasi kepada ibu bapa untuk memberi idea kepada anak-anak dan juga kepada anak-anak Apa yang penting sebenarnya adalah mempunyai motivasi diri yang perlu ada keazaman bersungguh-sungguh. Saya terus terang saja, saya tak pandai. Separuh budak rasa memang ada nampak budak-budak memang very smart. I'm not that smart. Sebab tu saya kena berusaha double triple in order for me to get, dan alhamdulillah apa yang saya dapat sekarang lah. Saya ingin mengucapkan setinggi tahniah kepada semua murid yang akan menerima anugerah pada hari ini. Sesungguhnya kejayaan yang dirangkul bukanlah hasil sehari dua tetapi datang daripada, saya percaya ini, kesungguhan belajar, disiplin diri, hormat kepada guru dan obviously sokongan keluarga adalah amat-amat diperlukan. Bagi murid yang belum mendapat anugerah tahun ini, percayalah bahawa perjalanan kecemerlangan kalian masih panjang. Yang penting ialah terus berusaha tanpa berputus asa. Hadirin sekalian, pendidikan pada hari ini menuntut kita melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang daripada segi akademik tetapi juga berakhlak mulia, berkemahiran abad ke-21, mampu berfikir secara kritis, kreatif dan berdaya saing. Justru kerjasama erat antara sekolah, ibu bapa melalui PIBG sekolah amat penting dalam membentuk anak-anak kita menjadi generasi yang hebat dan berwibawa. Saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada barisan guru SK Sungai yang tidak pernah mengenal penat lelah dalam memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan berkesan. Usaha mereka yang sentiasa mengorbankan masa, tenaga dan idea merupakan nadi kepada kejayaan murid-murid sekolah ini tanpa berkira wang, berkira tenaga. Dan saya rasa spirit itu sebenarnya memang dah lama dah. Saya mengharapkan ada kesinambungan lah sehingga hari ini. Begitu juga dengan komitmen PIBG yang sentiasa menyokong inisiatif sekolah dalam pelbagai bentuk sumbangan dan kerjasama. Tanpa sokongan ibu bapa dan komuniti, sesebuah sekolah sukar untuk mencapai tahap kecemerlangan yang tinggi. Anak-anak murid yang saya kasih sekalian, majlis hari ini adalah bukti bahawa setiap usaha pasti membuahkan hasil. Jadi, jadikanlah kejayaan ini sebagai pembakar semangat untuk terus melangkah lebih jauh. Teruskan budaya membaca, bertanya, berfikir, berusaha. Dan ingatlah bahawa kejayaan bukan milik mereka yang bijak-bijak semata-mata tetapi milik mereka yang berusaha dengan tekun dan tidak pernah putus asa. Dan saya ingin juga mengambil peluang sebagai Ketua Pengarah Myros, memang saya ingin juga streskan bahawa kepentingan menjaga keselamatan jalan raya
di mana ya saya mengharapkan ibu bapa yang hantar anak-anak sekolah, especially yang bawa motosikal, tolong pastikan pakailah helmet. Pastikan kadang-kadang tu kita berhelmet dah. Anak-anak 2-3 dekat naik motor dengan kita, dia orang langsung tak pakai helmet. Sebenarnya apa tujuan kita pakai helmet? Takut benda saman ke? Ya, sebab kita nak menjaga keselamatan. Kalau tidak kerana bulan, tidak bintang terangi malam. Kalau tidak kerana usaha berterusan, tidak kejayaan menjadi dalam genggaman. Akhir kata, marilah kita bersama-sama terus menyokong usaha daripada SK Sungai, pihak guru, pihak PIBG dalam melahirkan generasi berilmu, beradab dan berdaya saing. Semoga kecemerlangan yang diraikan pada hari ini menjadi aspirasi kepada seluruh warga sekolah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Apresiasi SK Sungai Jai tahun 2020.